Ramai orang kata kalau kita pandai masak, buka restoran. Kalau kita pandai repair kereta, buka bengkel kereta. Kalau jadi doktor, apa lagi? Bukalah klinik. Bunyi logik kan? Tapi inilah perangkap yang buat lebih 80% bisnes kecil gulung tikar dalam masa 5 tahun pertama. Hari ini saya nak kongsikan sebuah buku yang sangat penting untuk semua usahawan kecil. Untuk semua pemilik bisnes, malah sesiapa saja yang ada cita nak jadi usahawan, supaya dia baca buku ini. Buku ini bertajuk The E-Myth Revisited by Michael E. Gerber. Buku ini ubah cara saya tengok bisnes dan saya yakin dia juga akan ubah cara anda tengok bisnes. Dari sekadar kerja cari makan bersatu sistem yang boleh berkembang besar, malah berjalan tanpa anda perlu terikat 24 jam. Jom kita mulakan. Kalau saya tanya anda sekarang, kenapa orang nak buka bisnes? Jawapan yang kita akan dapat lebih kurang sama je. Ada yang kata saya dah penat kerja dengan orang, nak kerja sendiri. Ada yang kata saya pandai masak, jadi baik saya buka restoran sendiri. Atau mungkin saya pandai buat design, saya nak buka company graphic design. Nampak logik kan? Pandai buat sesuatu, buka bisnes sendiri. Tapi inilah perangkap yang Michael E. Gerber panggil sebagai E-Myth, the entrepreneur myth, mitos keusahawanan. Okay? Ramai orang percaya bila kita ada skill teknikal tersebut, secara automatik kita akan jadi usahawan yang berjaya. Tukang masak fikir dia boleh buka restoran, mekanik fikir dia boleh buka bengkel, bookshop, kereta. Doktor fikir dia boleh buka klinik sendiri, tapi masalahnya bila mereka buat, lepas setahun, lepas 2 tahun, bisnes dah mula struggle, bisnes dah mula ada masalah, restoran dah mungkin makin hilang pelanggan sebab owner terlalu sibuk masak sampai tak dapat uruskan marketing. Bengkel penuh kereta tapi tak cukup duit sebab tak ada sistem kira, tak ada sistem pembelian yang betul. Klinik ramai pesakit tapi doktor pula burnout sebab semua benda doktor tu kena buat sendiri daripada awal buka sampai akhirnya. So ramai kedai tutup. Statistik kata lebih 80% tau, dia bukan kecil, tutup selepas 5 tahun pertama. So ramai yang tak tahu kenapa. Inilah sebab mereka terjebak dengan E-Myth ini. Mereka ingat pandai buat satu kerja teknikal dah cukup. Padahal uruskan bisnes jauh berbeza. Cuba bayangkan macam ni. Anda seorang pemain bola sepak yang handal lah. Striker. Boleh score, boleh buat skill, boleh buat macam-macam dribble kan. So bila anda rasa anda seorang pemain bola sepak yang hebat, striker yang hebat, anda pun boleh jadi jurulatih yang hebat. Logik kan? Tapi belum tentu. Sebab main bola dengan melatih pasukan, dua skill yang cukup berbeza. Itu juga dalam bisnes. Pandai masak tak bermakna pandai urus restoran. Pandai repair kereta tak bermakna boleh running bengkel itu. Itu maksudnya E-Myth. Sebab ramai orang yang akhirnya terperangkap dalam bisnes sendiri. Mereka buka bisnes sebab nak bebas tapi akhirnya jadi lagi teruk. Soalan untuk anda. Adakah anda sekarang owner bisnes atau anda sebenarnya pekerja paling sibuk dalam bisnes anda? Satu konsep yang penting daripada buku ini. Beza antara kerja in the business dan juga kerja on the business. Inilah turning point yang boleh ubah bisnes kecil jadi bisnes yang besar dan sustainable. Dalam banyak bisnes kecil, saya selalu nampak satu pattern. Owner dia nampak sibuk gila, dia yang masak, dia yang angkat telefon, dia yang bayar supplier, dia yang kira duit malam-malam. Kalau tengok dari luar, kita akan nampak apa? Kita akan nampak, oh usahawan ni betul-betul berjaya lah. Kan? Dia buat semua benda. Tapi pada hakikatnya, dia hanyalah pekerja paling sibuk dalam bisnes dia sendiri. Fenomena ini membezakan antara working in the business dan working on the business. Apa maksudnya? Working in the business bermaksud anda buat kerja teknikal, kerja harian, masak, repair, bayar customer, bungkus barang. Working on the business pula bermaksud anda membangunkan bisnes sistem, latih staff, buat strategi marketing, fikir cara kembangkan cawangan. Bezanya besar. Bila anda terlalu banyak kerja in the business, bisnes anda bergantung sepenuhnya pada anda. Bila anda kerja pada on the business, barulah bisnes anda boleh berkembang dan berjalan walaupun anda tak ada kat situ. Kita ambil contoh restoran. Bila ada chef yang pandai masak, dia buka restoran sendiri, hari dia masak. Dia jaga kualiti, dia pastikan semuanya perfect. Tapi masalahnya, kalau chef itu cuti sehari, restoran akan jadi kelang kabut. Pelanggan komplain rasa tak sama, servis lambat, sales jatuh. Kenapa jadi macam tu? Sebab restoran itu bergantung
kepada tukang masak itu seorang diri. Itu contoh kerja in the business. Bandingkan kerja franchise macam McDonald. Walaupun manager cuti seminggu lah katakan, walaupun pekerja bertukar, rasa burger tetap sama. Sistem tetap jalan sebab mereka kerja on the business. Semua benda ada SOP, training manual dan sistem yang jelas. Begitu juga dengan klinik. Kalau doktor yang buka klinik sebab nak kebebasan, tapi akhirnya dia jadi hamba klinik. Pagi sampai malam dia pun sakit. Lepas itu malam kira duit, siapkan report. Kalau dia cuti seminggu, klinik tutup. Itu bukan bisnes, itu kerja makan gaji versi penat, versi yang lebih letih. Tapi kalau doktor tu fokus on the business, dia boleh hire doktor lain, cari doktor buat local, buat sistem appointment. Ada team yang urusan admin. Ada marketing yang jalan sendiri, barulah klinik tu boleh grow dan tak perlu 24 jam lah doktor tu ada kat situ. Jadi soalan saya untuk anda dan juga untuk diri saya kot. Sekarang ni kita lebih banyak kerja in the business atau kerja on the business. Kalau jawapan anda in the business, jangan risau. Itu normal. Hampir semua usahawan kecil mulakan business macam tu. Dia start, dia kerja in the business. Tapi kalau kita nak survive jangka masa yang panjang, kita kena tukar mindset ini daripada jadi tukang buat kepada builder, daripada pekerja kepada usahawan sebenar. Dan untuk shift mindset ini, Michael Gerber, penulis ini kata kita kena kenal 3 watak utama dalam diri setiap pemilik bisnes, iaitu entrepreneur, manager dan juga technician. Michael Gerber ataupun penulis ini jelaskan bahawa dalam diri seorang pemilik bisnes sebenarnya ada 3 personality utama ini. Pertama, the technician. Dia suka buat kerja technical. Kalau bakery, dia yang buat kek tu, dia yang rasa adunan, dia yang buat topping, dia yang buat decoration semualah. Tapi technician biasanya tak suka fikir pasal masa depan bisnes. Tak suka paperwork, tak suka kira-kira. Masalah bila technician ni terlalu dominan dalam diri kita, bisnes tu akan jadi kerja sendiri dengan lebih masa yang panjang. Itu je. Yang kedua, the manager. Manager ni, kalau dalam diri kita ada, manager ni orang yang suka susun sistem. Buat jadual, kira stok, pastikan semua barang kemas, teratur kan. Dia penting untuk struktur pada bisnes, tapi kalau terlalu dominan pengaruh dalam manager dalam hidup kita ni, bisnes tu akan jadi rigid dan susah berkembang. Fokus hanya pada operasi, bukan kepada innovation. Dan yang terakhir, yang ketiga, the entrepreneur. Entrepreneur pula suka berangan. Ni masalah juga. Dia fikir visi besar, kan, dia nampak peluang di masa depan, dia fikir strategi jangka masa panjang dan sanggup ambil risiko untuk cuba benda yang baru. Tapi kalau entrepreneur terlalu dominan, bisnes boleh jadi angan-angan tanpa realiti sebab kurang sistem dan juga execution. Konflik 3 personality ini, inilah cabaran sebenar dalam satu perniagaan. Ketiga-tiga personality ini ada dalam diri setiap usahawan kita. Tapi selalunya usahawan terlalu kuat jadi technician. Mereka seronok buat kerja teknikal. Contohnya kalau dia buat dia design baju sendiri, dia nak print baju sendiri, dia nak masak, dia nak tulis artikel, tapi dia lupa business system dan lupa nak urus bisnes macam sebuah syarikat sebenar. Sebab itu ramai usahawan penat, mereka rasa macam saya dah kerja lebih keras ni dari dulu tapi sama je. Saya dah buat semua benda A sampai Z. Saya tak ada masa untuk keluarga sebab bisnes terlalu bergantung pada saya. So, untuk berjaya, kita seimbangkan ketiga-tiga personality ini. Okay? Technician penting untuk pastikan produk dan servis berkualiti. Manager penting untuk susun sistem supaya bisnes berjalan lancar. Entrepreneur penting untuk fikirkan masa depan, strategi dan peluang. Kalau hanya bergantung pada satu, bisnes akan jadi pincang. Jadi soalan untuk anda, dalam diri anda sekarang, anda lebih banyak technician, manager atau entrepreneur? Cuba bayangkan satu hari nanti, bisnes anda tetap berjalan walaupun anda sedang bercuti dengan keluarga di luar negara. Saya dalam perjalanan dalam training daripada Amsterdam nak pergi ke Berlin. Order tetap masuk, customer tetap dilayan. Staff tetap buat kerja ikut standard yang sama. Bunyi macam mimpi kan? Tapi inilah rahsia sebenar bisnes berjaya. Ia bukan bergantung pada anda, tapi pada sistem. Padukan buku ni, masa saya mula baca buku ni, saya baca buku ni macam, dia macam tikam diri sendiri macam, banyaknya saya buat silap. So, jadi saya rasa buku ni baik dan saya rasa dia juga beri impak kepada anda nanti. Penulis tekankan bahawa ramai orang salah faham tentang bisnes, termasuklah saya. Mereka fikir bisnes itu macam kerja sendiri tapi tak ada bos. Hakikatnya, kalau anda masih buat semua benda dalam bisnes, itu bukan bisnes, itu kerja dengan masa lebih panjang. Bisnes sebenar adalah satu sistem yang boleh berfungsi
walaupun anda tak ada. McDonald's tak jadi besar sebab burger dia paling sedap. Starbucks tak jadi terkenal sebab kopi dia paling premium. Mereka berjaya sebab apa? Sebab mereka ada sistem yang boleh diulang-ulang dengan kualiti yang konsisten di mana-mana sahaja. 3 elemen penting dalam sistem bisnes. Nak ubah bisnes jadi sebuah sistem, ada 3 elemen yang penulis tekankan dalam buku ini. Yang pertama, innovation. Innovation bukan semestinya cipta benda baru. Ni selalu orang kena buat benda baru. Tak. Kadang-kadang inovasi ni cara lebih baik, lebih cepat, lebih mudah untuk pelanggan. Kita ambil contoh. Domino's tak buat resipi baru. Domino's hanya cipta janji. Pizza deliver dalam masa 30 minit dapat percuma. Itu atau dapat percuma ada 30 minit delivery atau dapat free pizza. Ini inovasi daripada segi servis, bukan resipi. Pizza yang sama, method dia bertukar. Kedua, quantification, pengukuran. Apa saja yang kita buat bisnes kena ada nombor yang diberi ukur. Berapa ramai pelanggan, berapa lama masa untuk close satu sale, berapa banyak kos untuk dapatkan satu customer. Kalau tak ada ukur, anda tak boleh buat lagi. Anda kena ukur semua benda boleh diukur. Dan yang ketiga, penyelarasan, standardization. Penyelarasan bermaksud cara yang terbaik bila kita jumpa, kita kena standardkan dia. Semua staff ikut cara yang sama supaya pelanggan dapat pengalaman yang konsisten. Contoh, kenapa Big Mac rasa sama kalau beli kat Kuala Lumpur, London atau Tokyo? Sebab ada standardization, penyelarasan. Bayangkan bisnes anda macam sebuah mesin automatik. Setiap kali customer datang, mereka ikut laluan yang jelas. Daripada masuk, dilayan, beli barang, dapat produk, dapat servis, dapat receipt, invoice, semua puas hati. Dan dalam mesin ni, setiap komponen ada fungsi yang jelas. Marketing, tarik pelanggan. Sale, close deal. Digital marketing team buat content. Operation, hasilkan produk. Servis ikut standard. Finance, kira untung rugi. Customer service, jaga pengalaman customer punya experience. Bila benda ni ikut sistem, bisnes tak bergantung 100% pada anda lagi. Jadi, tanya pada diri anda sekarang, adakah bisnes anda sedang berjalan atas sistem atau masih bergantung sepenuhnya pada anda? Kalau anda rasa bisnes anda hanya boleh bergerak bila anda ada, ini masanya untuk ubah. Sekarang, kita akan masuk ke topik yang ramai usahawan paling takut nak dengar, iaitu franchise prototype. How to work on your business, not in your business. Inilah kunci sebenar untuk kembangkan bisnes ke tahap luar biasa. Pernah tak anda fikir, kenapa McDonald's, Starbucks, KFC boleh buka ribuan cawangan seluruh dunia tapi tetap konsisten? Rasanya adalah franchise prototype. Sebuah modul bisnes yang boleh diulang-ulang tanpa hilang kualiti. Dan inilah idea penting dalam E-Myth Revisited. Jadi apakah itu franchise prototype? Michael Gerber kata, setiap bisnes tak kira kecil atau besar patut dibina seolah-olah anda nak franchisekan bisnes anda esok. Maksudnya, bisnes anda ada sistem yang boleh ditiru, diajar, diulang oleh sesiapa sahaja. Kalau staff baru masuk, dia boleh ikut menu dan terus deliver result. Kalau anda tiada di pejabat seminggu, bisnes tetap bergerak ikut sistem. Bukan bermakna anda wajib buka franchise macam McDonald's. Jangan salah anggap. Dia kata, tapi mindset kita paksa kita untuk bisnes-bisnes yang stabil, scalable dan boleh diberdikari. Penulis juga selalu ulang perbezaan apa maksud bekerja in the business dan bekerja on the business. Bekerja in the business, anda sibuk buat kerja harian, layan customer, buat produk, urus masalah, tulis invoice. Bekerja on the business, anda fokus business system, buat standardization, buat strategi supaya bisnes boleh berjalan tanpa anda. Ramai usahawan terperangkap dalam bekerja in the business sampai tiada masa untuk bekerja on the business. Akhirnya apa jadi? Akhirnya bisnes mereka bergantung pada diri sendiri. Kalau cuti, bisnes pun cuti. Kalau bisnes anda buat franchise prototype, ada berapa perkara penting. Pertama, kena ada SOP, Standard Operating Procedure. Semua kerja mesti ada cara yang jelas dan standard. Contoh, cara jawab telefon, cara balas email, cara buat invoice, cara hantar invoice, okay? Cara buat closing. Kedua, training system. Staff baru boleh belajar ikut sistem latihan yang kita buat. Bukan bergantung 100% daripada ajar mulut ke mulut lah. Apa sini nak ajar, apa rasa nak ajar ni, tak boleh. Dia kena ada sistem yang mudah untuk diplikir. Yang ketiga, consistent customer experience.
Tak kisah siapa yang layan, pelanggan dapat pengalaman yang sama. Cakap dengan salesperson 1, 2, 3, 4, ini mereka akan dapat benda yang sama. Inilah yang buat mereka percaya dan datang balik. Dan yang keempat, documentation. Semua proses perlu ditulis, direkod dan mudah difahami. Kalau semua ada dalam kepala anda saja, itu bukan sistem, itu risiko. Kenapa franchise prototype penting? Ini adalah bisnes, dia akan buatkan bisnes anda lebih bernilai. Investor, partner atau pembeli lebih yakin dengan bisnes yang ada sistem stabil. Ini bebaskan anda daripada penjara bisnes sendiri. Kedua, inilah kunci kepada scalable. Nak buka 10 cawangan. Sistem yang anda buat ini akan lebih realistik. Jadi kalau kita faham konsep franchise prototype, sekarang kita pergi lebih dalam soalan yang besar yang bermain dalam ramai usahawan punya minda. Macam mana saya nak start? Macam mana saya nak mula? Di sini penulis kenalkan the business development process. Satu map, satu langkah, step by step untuk bisnes yang boleh berkembang dengan stable dan konsisten. Jadi apa itu business development process? Secara mudah, proses ataupun framework ni ada 7 langkah untuk pastikan bisnes anda bukan saja survive tapi boleh scale dengan systematic. Penulis tekankan bahawa pembangunan bisnes bukan try and error semata-mata. Ia adalah proses yang boleh diulang. 7 langkah utama business development process. Yang pertama, primary aim. Matlamat utama, sebelum fikir pasal bisnes, tanya diri sendiri. Apa sebenarnya saya nak dalam hidup ini? Ramai usahawan kerja duit tapi tak tahu nak guna duit untuk apa. Kalau matlamat anda jelas, bisnes anda akan jadi alat untuk capai matlamat itu. Yang kedua, strategic objective. Objektif yang strategik. Ini adalah definisi kejayaan. Apa maksud kejayaan dalam bisnes anda? Ukuran bukan sekadar profit tapi juga size bisnes, pasaran sasaran, kualiti perkhidmatan, sistem operasi, operation system. So objektif strategi ini macam kompas. Dia akan jadi penanda arah kepada semua keputusan yang kita buat. Yang ketiga, organization strategy. Strategi organisasi. Ramai usahawan kecil, dia buat benda sendiri. Tapi kalau nak berkembang, kita kena ada struktur organisasi, organization structure. Walaupun anda seorang, caranya macam mana? Caranya buat catat organisasi, anda ada 10 department. Contoh HR, finance, sales, marketing, operation. Walaupun anda seorang, tapi anda isi je tempat-tempat ini, posisi-posisi ini. Lama-lama anda akan mula delegasikan kepada orang lain ikut carta itu. Ini cara yang paling efektif untuk keluar dari perangkap buat semua benda sendiri. Yang keempat, management strategi. Strategi pengurusan. Sistem pengurusan yang baik tak bergantung kepada micromanage. Okay? Ia bergantung kepada SOP, KPI dan sistem laporan yang jelas. Dengan adanya sistem ini, staff tahu nak buat tanpa perlu tanya setiap masa. Yang kelima, people strategy. Strategi pekerja. Penulis kata people don't feel, system do. Maksudnya, kalau pekerja gagal, mungkin bukan salah orangnya tapi salah sistem yang tak jelas. Tugas anda adalah rekrut orang yang sesuai dengan budaya syarikat dan latih mereka dengan sistem yang betul. Bila ada sistem, pekerja biasa pun boleh jadi luar biasa. Yang keenam, marketing strategi. Marketing bukan sekadar iklan. Ia adalah proses sistematik untuk satu, faham siapa pelanggan ideal anda. Kedua, faham apa masalah mereka. Ketiga, tawarkan solusi yang dengan cara yang terbaik. Kalau marketing anda repeatable dan predictable, anda boleh scale dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sistem strategi. Ini adalah gabungan semua strategi lain. Sistem adalah urat saraf bisnes kita. Terdapat 3 jenis hard system. Contoh software, mesin, teknologi. Kedua, soft system, SOP, training manual, training, ini semua. Yang ketiga, information system, data dan laporan untuk buat keputusan. Bila semua sistem ni jalan serentak, bisnes anda boleh bergerak macam mesin automatik je lah kan. Dia semua jalan ke flow je. Kekuatan business development process ini, ia bagi arah yang jelas untuk usahawan ubah mindset daripada kerja keras tanpa hala tuju kepada kerja smart.
dengan peta, dengan direction yang teratur. Dia tunjukkan bahawa bisnes, kejayaan bisnes bukan soal bakat semata-mata, ia adalah sistem dan proses. Jadi cuba tanya diri anda, adakah anda sedang bisnes dengan sistem dan arah yang jelas, atau anda hanya masih ikut kita langgar je lah kan, kita try je lah, hari apa jadi-jadilah kan. Baik, sampai penghujung perjalanan kita dalam buku yang hebat ini, E-Myth Revisited. So kalau kita nak recap balik, banyak sebenarnya mind-blowing lesson yang boleh terus ubah cara kita lihat bisnes. Yang pertama, ramai orang yang terjebak dalam E-Myth. Mereka fikir bisnes bermakna bebas, tapi akhirnya jadi hamba pada bisnes sendiri. Kedua, peranan 3 topi ni, technician, manager, entrepreneur. Untuk berjaya, usahawan kena seimbangkan kerja teknikal, pengurusan dan visi masa depan. Ketiga, sistem adalah kunci. Bisnes yang berjaya bukan bergantung pada owner semata-mata, tapi sistem yang boleh diulang. Keempat, franchise prototype. Anggap bisnes anda macam nak franchisekan esok. Bisa ada SOP, konsistensi dan boleh replicate. Yang kelima, business development process. Gunakan 7 framework langkah dari primary aim sampai sistem strategi untuk business yang scalable dan sustainable. Jadi, apakah pengajaran terbesar? Penulis nak kita faham berapa perkara penting, iaitu bisnes bukan tentang bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih bijak dengan sistem. Kalau anda masih terperangkap dalam bisnes, itu bermaksud anda masih bekerja in the business. Tugas kita adalah untuk belajar bekerja on the business. Sekarang, soalan saya untuk anda dan juga mungkin diri sendiri. Adakah bisnes anda ada sistem yang jalan tanpa anda? Atau bisnes anda masih bergantung sepenuhnya pada diri anda? Kalau jawapan ya, anda rasa masih jadi hamba kepada bisnes sendiri, mungkin sudah tiba masanya untuk kita apply idea dalam E-Myth Revisited buku ini. Mulakan dengan langkah kecil. Tulis SOP ringkas untuk satu proses. Ukur satu metrik penting dalam bisnes anda. Atau bayangkan bisnes anda macam franchise. Apa benda pertama yang boleh kita standardkan? Ingat, ramai usahawan gagal bukan sebab mereka malas, tapi sebab mereka tak ada sistem. Buku E-Myth Revisited ini ibarat cermin. Saya sendiri rasa sangat suka dan terkesan bila baca buku ini. Boleh saya kata saya baca buku ini 2 kali. Dia tunjukkan realiti yang pahit, tapi dalam masa yang sama beri harapan bahawa kita boleh ubah bisnes kita menjadi sebuah mesin kejayaan. Kalau anda suka video ini dan anda rasa banyak manfaat, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat anda tentang pelajaran paling berharga yang anda dapat, dan subscribe channel ini agar lebih banyak book summary dan inspirasi bisnes mungkin boleh saya kongsikan. Sekian, Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.